Raya ni kata nak main ni, tak main-main ni. Oi, sorry lambat. Oh tu. Duduk ni. Yang beli tong baru. Aku beli tik goreng ayam. Tik goreng ayam. Bagus ni. Oh, hamba nak tahu. Kan? Udah. Tak bagi tahu dah. Tak ayam ni. Ayam member ni memang. Ayam free semua sedap. Benda free ni semua sedap ah. Nak melendak apa tak boleh malam terus. Makan terbuat ke? Hai, telah singa. Woi jantan. Woi jantan. Hang buat tang apa? Woi jantan, aku tanya hang ni, hang dengar ke tak? Hang duduk muka apa ayam biar kepok ke? Kalau tak hang. Woi jantan. Hang dengar ke tak aku cakap dengan hang ni? Ha? Kau lepas hang sepadan ni lagi. Hey. Ni. Kalau kali muka hang lagi. Mana-mana hospital tak boleh baik hang kot. Orang tanya je pun, janganlah barang-barang. Tajak lah, baby. Hey! Wah, anak datang bola lah. Tajak. Kalau ni aku tak tahu pergi mana. Aku pergi mai tak tahu nak pergi mana. Tu mai kacau hang. Ni noh. Kalau main sini tak kacau aku tak sah. Tak awak kan kawan hang lah. Anjing banger. Tak apa, aku pergi duduk mana tu. Alah kacau hang. Ram ni. Ish, nak main bisin lah. Hey. Woi, jantan. Sorry weh, apa? Aku cuci apa ya? Aku selalu dah kena kering dengan member ni. Hei. Isya kan. Lawa gila minum ni. Nak lepak tau. Bye-bye. Pertama kali aku bertemu seorang gadis seperti dirimu, senyum tawa. Woi jantan. Woi. Ha? Nampak tak apa? Tak apa saya apa yang aku tengok dari tadi. Potong betul ya. Aduh, mamak ni. Asal jantan ni. Apa yang dia garang atau telan tebuan ke apa? Weh, dah. Hampir dah ni. Kelai tadi ni. Boleh aku serut dah doa Apa dah boleh? Ni, hang. Ku menunggu kau putus dengan kekasihmu. Tak akan ku ganggu kau dengan kekasihmu. Ku kan selalu di sini untuk menunggumu. Cinta itu ku berharap kau kelak. Wei Wan. Nak tanya ni. Dia lah. Tanya pagi ni. Amboi, jantan ni. Alah, wak. Tanya apa? Macam ni. Macam mana? Ai, budak ni Syakgi kalau aku tampak hang rebah pintu nanya je lagi. Ih, bercakap. Janganlah marah-marah Tami. Tami nak cakap lah ni. Tengok. Apa? Ni yang dekat bengkel kemarin tu awet hang ke kawan hang? Mana pula dah je dah. Ada yang dekat bengkel kemarin tu. Ha, Ira tu ke?
Ada mana ada kawannya tu, kawan baik aku dari dulu. Ya, Hai, kawan. yang ni duk tak duk tanya dia pasal dia ni siapa? Takkan kot. Takkan ada fikir dia. Ha lah, first aku tengok dia, aku rasa hatiku ni macam berdegut-degut laju. Aku rasa macam aku suka kat dia. Hang boleh tolong ejah tak? Oi. Hang nak pi lah jas ni pasal apa pula suruh aku. Kata kawan dunia akhirat, takkan tak boleh tolong member-member. Kata kawan dari kecil lah apalah. Tak suka lah macam ni. Alah, aku tolong. Selebihnya hang settle. Yeah, thank you. Kita sayang kat member-member. Gerang gitu. Pertama kali aku bertemu seorang lelaki seperti dirimu. Weh, sak-sak, berhenti tak? Ya, buat ke dah? Penat ah. Tak apalah, kita berhenti duduk sini tu. Ambil dah ni. Kira. Aku nak tanya hang ni. Kenapa? Hang tak mau ke nak ada someone yang special yang macam mana? Yang boleh sayang hang, yang panggil hang sayang, baby ke? Ni awak duk tak duk ni nanya. Hai demam banyak. Aku serius lah ni. Sekali kalau aku singgung muka hang tu, kau sampai ketua ke? Alah, lawak tak boleh. Tak, betul lah kira. Kamu tadi macam ni. Member aku lah. Dia terminat kat hang. Tapi dia malu nak ejah. Dia suruh aku ejah. Sebab tu aku tanya hang. Member hang mana? Ada hang ingat tak ada yang main kat bengkel kita tu, Ayun tu lah. Oh, dia tu ke? Dia tu lah. Macam mana okey? Kalau dia suka kat aku, suruh dia main ajah aku ni hari lah. Tak gentle lah aku ni. Tak apalah. Aku bagi tahu dia lah, tengoklah lagi balik lagi aku WhatsApp dia ke apa. Aku bagi tahu lah. Okey. Kira hang on lah ni. Jalan. Tak apalah, jom kita jalan lah. Jom lah. Pertama kali aku bertemu seorang lelaki seperti dirimu, senyum tawamu, riak wajahmu, sungguh pemalu. Adakah ini cinta pandang pertama yang terjadi? Weh, kira. Dah. Tak apa beza hang dengan rokok? Tak tahu? Tak. Okey. Rokok haram kan? Tapi ayam boleh halalkan hang. Ku menunggu kau putus dengan kekasihmu. Tak akan ku Tak. Dah tahu ke haram habis apa? ku rapuh dalam langkah kadang pasir. Tak apalah, jom kita duduk tu. Sampai ingat belum kita geram nanti. Acah gitu. Kira nak tanya lagi. Dah. Betul ke hang single? Halah, awak tak percaya ke? Dah lah gasang apa lagi. Sabja lah mak kat aku. Alah. Kira. Sebenarnya dia nak buat sesuatu ni. Ya. First dia jumpa Kira dekat garaj tu kan. Dia rasa macam terjatuh hati lah dekat Kira. Dia rasa berkenan dekat Kira dengan pandang pertama. Dia ni bukan sastrawan negara yang mampu mengarang ayat. Tapi jujur ya abang, dia apa nak bercinta dengan Kira dengan seikhlas hati dia. Itu pun kalau Kira terimalah. Pertama kali aku bertemu seorang lelaki seperti dirimu, senyum tawamu, riak wajahmu, sungguh
Wan, Oi. hantar ini aku rasa bahagia sangat. Tak ada telefon ni. Apa? Hantar member hang kat garah kira. Oh, kira. Mana? Aku ejah dia dapat Aku dok kata hujung tahun ni aku nak bawa dia pergi jumpa family kuat. Weh Wan, hang pasal apa? Tengok hang macam tak happy je. Doa aku happy saja ni duk tengok tu ikan kalui duk main lalu. Adakah engkau mahu Tapi hang aku tak lupa, aku tak lupa panggil. engkau tak pernah mengenali Weh Wan, aku rasa happy hari ni tau. Sebab petang ni dia ajak aku keluar ni tau. Aku rasa gembira, rasa macam tak sabar nak pergi jumpa dia. Oh, tu lah. Oh, tahniah weh. cinta pandang pertama yang terjadi dalam Alhamdulillah lah. Aku doakan yang baik-baik lah untuk Abang lah. melihat wajah Seandainya ada satu hati ni nak sangat dia, sayangkan si dia. andai ku Tapi dia tak boleh. Dia tak boleh nak menyertai orang yang dia sayang. Sebab hati itu pun telah dimiliki dan kini bertuan. Akan tetapi izinkanlah dia untuk merinduinya dari jauh, meskipun dia tahu hati itu bukanlah milik dia lagi. Adakah ini cinta pandang pertama yang terjadi dalam hidupku? Aku terpaku